Macam mana dia boleh letak RM35 ni, murah gila. Ya, yang ni dekat Gangsa. Kalau korang tengok nampak ramai-ramai tu kan. Yang ni lah dia steamboat paling murah dekat dalam Melaka, RM35. Kalau terlalu nampak macam penuh je kan, tapi sebenarnya dekat dalam banyak lagi. Boleh muat 500 seating tau. Bagi tahu juga ada penambahan sos. Ada sos Sukiya, yang ni campur-campur tu lah. Ada 20 jenis sos tau. Lepas tu makanan frozen dia memang tak lokek. Perapan dia total ada 12 tau. Ada 4 ayam, ada 4 daging lembu, ada 4 kambing. Wah, yang ni betul-betul puas. Lepas tu nak ambil tu tengok-tengok sikit, make sure habis tau. Barang-barang fresh seafood dia. Korang tengok ni, ada udang, ada lala, ketam, ada kupang pun ada. Tengok walaupun RM35 tapi macam-macam owner dah sediakan. Lepas tu rata-rata yang datang sini, saya tanya dia orang memang suka perapan dia tu lah. Dengan harga macam ni RM35, lepas tu dengan macam-macam makanan kan, memang puas hati. Air dia pun ada 4 jenis. Nak air panas pun ada. Lepas tu kuah steamboat dia korang boleh pilih 2 jenis, nak tom yum ataupun sup. Start esok korang dah boleh datang dah dekat sini. Macam-macam makanan yang ada. Yang penting korang jangan lupa ajak mak ayah, datuk, nenek, satu keluarga datang Melaka Steamboat, yang ni dekat pusat niaga Gangsa, dekat dengan airport. Operation hour 5 petang sampai 11 tengah malam. Hari Isnin dia cuti. You jangan lupa like dan share.